Seterusnya kita pergi ke GPT seterusnya, Silent Tone. Silent Tone ni adalah sesuai kalau korang gunakan untuk macam silent comedy lah. Tak nak skrip, tak nak bercakap, just nak berlakon. Jadi susah nak buat POV, letak muzik kat belakang. Tu jenis-jenis macam tu lah. Sesuai guna Silent Tone. Korang boleh tak tahu nak type apa, klik saja sebagai contoh dulu. Nanti korang copy saja dan korang tulis dekat sini. Nampak dia terus keluar. Okey, untuk produk macam ni, produk kasut tak ada hal lah tapak grip kan, sebab saya tulis kasut saja. Lepas tu caption video jenis-jenis pakcik bila tersempak dengan X dekat kenduri, macam tu lah. Behavior ni maksudnya pakcik satu. Pakcik pertama, pakcik tengah makan nasi minyak, tiba-tiba tu nampak app melintas ada cekik ayam. Kau exaggerate lah buat macam sikit ayam tu, lalu CPR dia buat kat diri sendiri kan, guna senduk kenduri ke, muka merah padam, tapak kasut licin tergelincir bawah meja kan, lepas tu hanya nampak tangan kan keluar nasi impik. Itu pakcik yang jenis pakcik pertama lah. Jenis pakcik kedua dia tak semestinya kadang-kadang korang kena ada banyak watak. Korang just jadi seorang saja, tak payah tukar, tak payah apa. Korang jadi seorang tapi perangai macam-macam. Contohnya yang kedua ni pakcik atas acah try cool, sanding kan kat tiang, posing James Bond sambil kunyah daun suit, tiang mengepul kan dia, tapi jatuh terlentang sebab masuk dalam ganting macam tu kan. So korang just lakonkan sahaja. So tu nampak behavior 3, 4, 5 sampai 5 ni biasanya pakcik tengah tengok kasut sendiri buat muka insaf, tiba-tiba dia sayang kasut, tak ada hal lah. Kan. Tapak ada cekaran power dia tu semua walk dekat atas minyak gulai gitu kan. Lepas tu last sekali ada CTA. Bila kasut grip, X pun terselip perasaan lama. Alamak kan. So macam biasa, sesuaikan dengan yang mana yang korang rasa macam sesuai kan. Jangan, kalau korang rasa tak sesuai, korang type je lagi kat bawah atau type je next. Ataupun korang ambil skrip tu, copy, lepas tu adjust lah sendiri ikut kesesuaian kan. Takkanlah korang nak shoot betul-betul pergi kenduri kan. Tapi kalau untuk konten-konten yang macam orang melibatkan kenduri, contohnya macam fotografer ke apa kan, dia boleh je buat. Kalau nak instant idea, masa tak boleh fikir kan, banyak job apa semua, tak ada fikir masa dekat tu nak kena shoot photo group, nak kena shoot apa, dia just tanya je GPT Silent Tone ni, lepas tu lakonkan saja. Okay, dan yang berminat nak GPT Silent Tone ni, korang boleh klik je dekat link yang ada dekat bawah dan juga buat terus pembelian. Okay, itu sahaja, kita jumpa next.